Mun nak mula, berapa banyak mesti simpan emas tu? Yang pertama tuan-puan, engkau target yang pertama 3 bulan gaji sebagai permulaan. Contohnya, mun tuan-puan gaji RM1,000, simpan emas yang bernilai RM3,000. Gaji RM5,000, simpan emas yang bernilai RM15,000. Kena mesti 3 bulan tuan-puan. Mun lah tiba-tiba hilang kerja ataupun sakit, simpanan tu lah jadi penyelamat ketika kecemasan. Dan kita ada masa untuk cari kerja yang baru ataupun jana pendapatan yang lain tanpa bingung. Tahun dulu, ada penyimpan emas yang diuji, iaitu dibuang kerja secara berwujud. 4 bulan tuan-puan, si ada gaji. Yang jual 2 dinar setiap bulan untuk tampung belanja. Anak bini, si rasa kekurangan pun, hidup tetap tenang. Bila dapat kerja baru, nya teruskan menabung. Malah naikkan kadar simpanan. Kini tu, fokusnya untuk settlekan hutang kereta dan rumah supaya hidup lebih tenang. Pengajarannya di situ, kecemasan tu tuan-puan, nya datang tanpa amaran. Mun si ada tabungan, hutang akan mula kita lelah berulang di tempat yang sama. Orang kaya bukan diukur daripada besarnya gaji, tetapi bertambahnya simpanannya. Jadi, nak mula menabung masa itu, tuan-puan boleh follow kami. Saya isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.